Bukan gua nak tunjuk ni. Dah siap cat apa? Grey campur black. Matte black. Nanti ya. Assalamualaikum. Gua balik kampung apa? Tiba-tiba balik kampung. Sebenarnya balik pasal ada kenduri lah. Kenduri kakak. Tapi gua beli tanah apa? Gua beli 5 lori. Gua nak tambun kawasan tepi ni. Kawasan tepi ni dia rendah sikit banding dengan tapak rumah ni. Jadi cuba tambun 5 lori kat sini. Tengok jadi macam mana. Bagi sama level. Lepas tu baru kita buat pagar lah nanti. Ini gua punya drawer, IKEA drawer, warna hijau, gua cat warna hitam. Dapur gua ni kecil. Tempat masak ni kan, bila buat balik banyak barang ni dah nampak penuh. Mau tak mau memang nak kena buat kabinet jugalah dekat sini ni. Kita tengok macam mana, sama ada perlu tak kita buat kabinet. Tapi nak buat pun tu semua fulus. Barang pun dah buat balik banyak kan. Ini bilik yang gua plan nak buat studio ni kan. Tunggu dalam ni dulu lah. Barang ni banyak lagi yang tak bawa balik. Daripada Putrajaya, daripada rumah kawan yang gua tumpang pun ada lagi. Gua nak pergi ATM sekejap, keluarkan duit. Lepas tu nak isi minyak pun dah merah. Keluarkan duit untuk bayar duit tanah dengan duit backhoe nanti kan. Tolak tanah tu. Jalan belakang ni. Jalan Padang Tembusu lah. Melalui Taman Semarak. ATM tu dekat Permatang Gedung. Tak mana Permatang Gedung lah. Maybank ATM ni tak banyak. Gua tengok dalam Google tadi ada 3 je. Satu dekat Shah Roxy, satu lagi dekat Pekan. Gua suka jalan ni pasal nak keluar tu tak sibuk kan. Keluar jalan besar tu tak sibuk sangat. Kalau lalu depan masjid Muhyiddin kampung gua tu kan, susah nak keluar. Gua ingat gua nak pergi DIY sekejap. Nak beli cat flat black. Lepas tu color grey lah. Gua nak cat gua punya drawer tu. Macam mana? Jom kita pergi DIY lah. Dekat je dekat sini. Ini signboard Sungai Petani dah warna lain lah. Dah baru Dia sekarang letak nama Sungai Petani Bandar Berdaya Huni. Pembalikan kali ni cuaca macam parah kan. Hari ni hari Jumaat nak kena awal sikit nak buat persiapan untuk sembahyang Jumaat nanti. 2 hari lepas gua cuba untuk berhenti rokok. Ini percubaan pertama gua lah. Sebelum ni tak pernah ada niat pun nak berhenti rokok. Jadi gua pasang niat. Jadi 2 hari lepas gua cuba lah nak berhenti rokok. Gua dapat bertahan selama 37 jam je. Pasal nanti kita cuba balik insyaAllah. Sekarang dah pasang niat insyaAllah. Okay boleh. Kita dekat Lotus Sungai Petani. Kita nak pergi DIY. Kat sini ada DIY sebiji. Tak besar. Gua jalan Sungai Petani ni tak ada sangat. Dan nak kena pasang wish. Alah, lupa isi minyak lah. Gua lagi nak kena isi minyak. Telefon. Gua nak kena rushing balik lah. Alhamdulillah dah beli pipe pula dah. Dah beli cat dah beli. Minyak dah isi dah. Minyak ni dah merah nyala ni. Dah kuning. Dia tak kelip lagi. Balik ke mana dah. Pantau sangat. Baiklah. Kat Taman Intan tu ada nanti lepas Iman lah ada isi minyak tak balik cuai. Nak buang pokok sukun apa pokok sukun. Nak buang lah. Lori las nak tuang tanah. Pokok sukun dah tumbang. Senang nak bawa jauh sikit. Nak buat landscaping kan. Bukan gua nak tunjuk ni. Dah siap cat apa? Grey campur black. Matte black. Nanti baru kenal dengan tema rumah ini pun gua cat. Alright. Inilah tanah yang dah siap diratakan apa. Gua punya pelanggan sampai ke pokok nyok ni lah. Pokok nyok ni daripada sana sampai ke belakang sana.
Oh, barulah nampak rata sikit kan. Sama level dengan tanah tepi rumah. Tak jelas cangkui nak pergi sama. Kita akan tabung rumput. Benar rumput kat sini. Kita akan buat landscaping lah. Kan? Ni dah boleh masuk raita ni kat sini. Okey. So tanggul ni rasanya korang pun ini. tak apa lah. Ingat atau So dah sampai kat sini tak tahu nama. Rimbunan Cafe. Kita nak makan malam apa? Dekat tempat yang katanya viral dalam TikTok. Rimbunan Cafe. Tak tahu baik sedap dia macam mana. Jom kita cuba tengok. Tu apa? Rimbunan Cafe. Jom kita. Odin. Tempat dia cantik apa? Cantik. Makanan tak tahu lagi. Tempat memang cantik, luas. Macam mana nak ambil order ni? Gua pun tak tahu. Dia main tanya ke nak pergi tanya? Tempat dia cantik apa? Klasik lah, klasik. Vibe klasik. Rimbunan nampak. Rimbunan Cafe. Kan. Tak dapat macam yang Awais buat tau. buat apa? Sekejap, sekejap. Lepas. Oh, cantik. Kamera kau. Tu Syarif muka Arish paling buruk. Arish dapat itu daripada bapak tu. Muka Arish paling buruk. Vibe hutan nampak. Ha? Apa dah? Macam mana bang? Okey. Tak Ni apalah. Ni nampak ni kalau ni nampak Okey. tak pendek, tak gemuk sangat. Okey. Macam mana? Cepat. Ni nampak Apa jahat tu? Sekejap, sabar. Ini ada pelenggang apa? Pelenggang. Boleh makan naik duduk kat pelenggang ni. Nama pelenggang ni sila buka, sila tanggalkan kasut. Makan dia macam ni je lah apa. Dia buat dia order kat sana, lepas tu hampa bawa makanan, hampa mai tak mana hampa suka makan. Oh, tak. Bijak lah. Dia ambil pintu lama ni, dinding pintu lama, buat abuan tu masuk. Betul-betul tepi jalan nampak, tepi jalan menghala ke Tur Sungai Petani Selatan. Utara. Rimbunan Cafe. Bila dekat sini nampak macam dia jual suasana apa, macam tempat gua kerja Lemuni dulu. Dan cuba lagi. Kita try western food je hari ni, western food. Ini dia makanan dia. Yang ni chicken apa benda? Chicken chop. Ini apa benda ni? Fish and chip. Fish and chip. Ini chicken grill. chicken grill, chicken chop. Minuman kita apa? Strawberry. Sekejap. Tu lagi satu tu. Pijak ambil sama. Tak kita tengok waste ke? Tak kerti orang tua. Bingkai lama apa? Bingkai ni berusia hampir 30 tahun. Kita cat balik kan. Cat balik dekat cermin. Nanti kita cat dan kita pasang balik cermin. Kita lekatkan dekat dinding. Kena dengan konsep lah. Kalau grey. Gua nak pergi kedai apa? Jalan kaki. Pergi kedai jalan kaki. Kedai Pak Tam. Siapa dia Pak Tam ni? Gua tak tahu. Orang panggil kedai dia, kedai runcit dia, kedai Pak Tam lah. Handphone apa bawa. Tapi ada cash. Tak pernah bawa handphone. Cumanya waktu gua tinggal kampung dulu, Pak Tam ni tak wujud lagi lah. Gua rasa dia orang luar lah. Orang luar beli tanah kat sini, lepas tu meniaga kat dalam kampung ni. Sini kubur, nampak kubur. Nampak kubur. Kubur ayah pun tak pergi lagi. Nanti tak pergi rasat. Dulu kat sini dia banyak bendang apa. Adalah ni batas macam jalan gua ni lalu ni jalan batas. Batas bendang lah. Lepas tu kiri kanan bendang lah. Banyak bendang dah ditambak. Dia jadikan rumah. Minta maaf lah rumah-rumah kawasan sini gua tak kenal sangat. Oh, cantik pokoknya. Dia tutup buat macam bumbung. Yang kata tu gua tahu gua nampak Rohingya duduk rumah ni. Ni mungkin dah jadi rumah sewa. Rumah sewa siapa punya gua tak tahu. Banyak yang lapis-lapis gua tu pun ada yang keluar daripada kampung ni. Kemudian dah tak balik lah. Mereka pilih jadi kampung lain lah. Sama ada duduk di Kuala Lumpur ataupun duduk di bandar-bandar yang mereka berhijrah tu. Settle down kat sana tak balik dah lah. Sebab gua memang ada azam. Untuk gua tinggalkan kampung ni. Memang gua akan balik duduk kampung. Nampak dulu waktu gua muda-muda time-time lah ni kalut lah. Kalut nak pergi padang bola. Lupa lah. Alright, kita dah sampai kedai Pak Tam.
Selesai beli barang apa yang buat gua suka duduk dalam kampung ni. Kau boleh tengok dah sana bukit. Lepas tu belah sana kau boleh nampak nanti Gunung Jerai. Itu yang best. Dia macam terkepung di celah bukit dan gunung. Macam dalam lembah kan. Ini pokok ni gua kata tadi. Pokok apa? Ikan tan ke? Kan? Tak nak pergi kubur Ustaz. Dia raya. Oh, dalam sana pun ada rumah lagi Dia buat pagar macam tu Boleh kira buat. Tapi gua ada plan nak buat pagar macam lain. Pagar kayu je. Kalau putih. Rumah kalau putih. Pagar kalau putih. Ada apa ayak di sini Ayak percuma ke? Meter dia mana? Tembok pagar ni disumbangkan oleh Datuk Syekh Abdul Manak. Orang kampung gua lah. Dia adun Sungai Pasyak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kubur ayah rumput naik cantik Assalamualaikum ayah. Dah balik kampung. Tak maaf. Tak ziarah lama. Tak ada. Semoga Allah SWT anugerahkan tempat dengan ayah di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah untuk ayah. Amin. Dah 4 tahun ayah pergi. Kurang arwah Abang Am kat sana. Adik Zaliza pun kat sana. Dari sana Kak Syimah sepupu pun kat sana. Panjang dari sini tak ingat lah. Nak tengok Batu Nisan baru tahu dah tahu mana. Ni pandangan daripada belakang rumah. Belakang rumah. Tanah dah siap tambun nampak tanah sebelah tepi. Naknya kalau nak extend rumah ni main belah sini pun boleh lagi ni. Tapi duit tak cukup. Kita buat kecil je. Jadi kita akan buat taman lah belah tu. Ni sebelah tepi nampak. Sebelah belakang rumah. Alright. Kita dah sampai rumah kecil gua di kampung. Assalamualaikum. Lagi mencah. Assalamualaikum. Gua cuba live menggunakan Osmo Pocket 3. Dan untuk apa live menggunakan Osmo Pocket 3, apa yang gua experience sebelum ni dan gua berjaya buat, hampa perlukan 3 device lah. Satu hampa punya streaming device ini Osmo Pocket 3. Kemudian hampa punya handphone kena masuk dalam apps, Mimo apps, dan PC untuk browse YouTube Studio. Kita tengok berjaya atau tak berjaya. Sebelum ni berjaya, alhamdulillah. Dia macam ada problem sikit. Kita change dashboard. Tengok boleh ke tak boleh. Sini live stream in progress. Sini pun ada indicator live. Tapi sebenarnya dia belum live. Apa kena masuk dalam YouTube Studio. Dan sini go live. Sekarang baru dia bagi tahu you are live. Bila you are live, kita boleh try tengok. Alright. Ini dia delay sikit lah. Kalau dekat display dekat browser ni, dia delay sikit. Sekarang gua tengah live dekat gua punya live streaming device Osmo Pocket 3 ni. Dia tengah buat recording lah. Alright. Dia delay sikit. Singgah makan Parit Buncak. Tempat dia nama kongsi. Benar baik-baik budak-budak masa kini lah. Budak-budak semasa. Ala-ala kafe. Tak tahu sedap ke tak sedap. Jom singgah. Tengok apa yang ada. Kita kongsi kafe. Tengok order makanan. Betul-betul tepi jalan. Makanan alhamdulillah boleh tahan sedap. Sedap lah sedap. Ini suasana kat depan. Kita orang makan kat dalam pasal aircon. Boleh lah. Kalau nak main makan kat sini no hal. Gua sign. Boleh lepas. Cuma dia betul-betul tepi jalan lah. Betul-betul tepi jalan. Takut terlajak kan. Sebab atas tu naik atas. Lepas tu satu turun bawah. Alhamdulillah sampai apa? Sampai parking kat sini. Babu parking kat sini. Perjalanan 8 jam menaiki kereta. Inilah keadaan dia apa? Keadaan di kebanyakan PPM di seluruh Putrajaya. Apa hal ni Kelambu ni? Ni keadaan dia apa? Kereta parking on the side road. Kiri kanan kereta parking on the side road. Pasal apa? Pasal parking yang dipersediakan tu tak mencukupi. Satu rumah dapat satu petak parking. Tapi satu rumah ada sampai 3 biji kereta. Jadi kereta yang lebihan dia tu macam ni lah jadi dia. Boleh nak minta 2 petak parking. Sewa dia sebulan 1 petak ekstra tu RM70. Tapi dia terhad lah. Setiap 3 bulan dia akan buat cabutan lah undian. Baik apa?
Setakat ini video gua untuk pembalikan menaiki Encik Azura. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.